Setiap ahli parlimen di negara ini layak dibayar allowance tetap RM25,700. Gaji ahli parlimen RM16,000. Tidak termasuk allowance. Allowance yang diwawarkan itulah ditegaskan oleh Anwar Ibrahim yang dibaca di parlimen RM25,700. Mereka berhak dapat. Bermakna kalau dicampurkan kurang lebih RM40,000. Kita plus minus ini RM35,000, RM38,000 itu dah tentu biasa. Tapi ada ahli parlimen yang menyatakan gaji RM16,000 hanya cukup-cukup untuk keperluan keluarga. Sebab dengan gaya hidup mewah. Ya. Di sini kita nak bahas sikit. Pada ahli parlimen yang beranggapan sedemikian, sebab tersebar di media-media, mengatakan gaji RM16,000 itu tidak cukup, hanya cukup untuk menampung keluarga. Di sini saya nak bagi tahu. Kami, rakyat bawah ni, yang berpendapatan bawah RM4,000 B40 ni, ya, yang terpaksa mengarungi kehidupan yang serba kekurangan dengan barangan kegunaan harian, beras, gula, minyak, telur, barang keperluan bayi, barang keperluan rumah tangga dengan begitu mahal. Ada anda fikirkan? Tapi kami rakyat bawah tidak pernah mengeluh. Malah kami berusaha bagaimana untuk mencukupi keperluan keluarga kami. Ada anda fikir pendapatan gaji polis, tentera, pejabat-pejabat awam, jabatan perkhidmatan awam yang mana baru keluar universiti, mereka bekerja dengan pendapatan cukup rendah. Kan? Ada anda tanya mereka cukup tidak? Tak ada yang baik bertanya. Malah masing-masing berbahas untuk menaikkan lagi allowance pendapatan mereka. Konon-konon tidak mencukupi. Amat malang. Di mana rakyat-rakyat menyokong anda, tapi anda mengatakan masih tidak cukup. Ini amat malang. Memang cukup malang. Memalukan dan menimbulkan rasa kesal di kalangan rakyat yang telah mengundi anda sebagai wakil mereka. Pendapat saya umum. Saya tidak peduli mereka daripada siapa. Daripada UMNO ke, PAS ke, BN ke, daripada MCA ke, MIC ke, DAP ke, GPRS ke, JGPS ke, apa saja parti yang memerintah yang ada di Malaysia yang telah dilantik sebagai ahli parlimen. Tolong jaga sensitiviti dan perasaan rakyat yang di bawah. Kerana anda dilantik oleh rakyat. Bukan dilantik oleh anda sendiri, tidak. Anda dilantik oleh rakyat. Cuba fikirkan masalah rakyat. Dengan segala kemudahan anda dapat. Anda didatang, dijemput ke satu tempat. Kalau melebihi 32 km, dibayar air allowance. Anda dijemput, dihidang dengan makanan yang enak-enak, yang baik-baik. Tapi kami yang hadir di perjumpaan itu, makan nasi bungkus. Ya. Tapi tak mengapa sebab tanda sokongan. Tapi penyataan mereka keluar apa? Gaji RM16,000 tidak mencukupi untuk seorang ahli parlimen, hanya cukup-cukup menampung keluarga. Kenapa tidak cakap yang ada allowance RM25,700 apabila persidangan? Mungkinlah RM41,000 kita tak boleh dapat berbulan. Tapi RM35,000 memang dalam tangan. Begitu juga adun. Setiap persidangan mereka dibayar. Perjalanan mereka dibayar. Tapi ada di kalangan mereka mengatakan gaji mereka tidak mencukupi. Kami rakyat bawah tiada tabungan. Hanya kalau pekerja kerajaan atau swasta mereka mengharapkan kumpulan KWSP. Tapi bila anda berhenti cukup 2 penggal menjadi wakil rakyat, mereka ada, bila sudah tak jadi wakil rakyat, anda akan dapat imbuhan yang cukup besar. Tapi kami tak ada. Tapi rakyat bawah sering dilupakan. Mereka akan ingat kepada orang-orang bawah apabila hendak pilihan raya. Maka janji itu ditabur umpama memberi ayam makan dengan jagung. Wallahualam.